manakala kalaulah kenderaan tersebut lama situ terbiar dan kita dapat aduan orang ramai, jadi Majlis Bandar Raya Seremban juga boleh takkan dengan mengambil kenderaan tersebut dibawa ke store pada Bandar Raya Seremban dan terusnya ditempatkan di situ. Dan kereta tersebut dengan sendirinya akan dibawa lah, sama ada dibawa ke store kiranya secara tindakan enforcement dan medik pula akan mengambil kenderaan tersebut di tempat yang telah ditetapkan dengan sedikit bayaran kepada tuan punya kereta. So dengan ini kenderaan tersebut boleh dikeluarkan daripada tempat letak kereta atau parking, dan parking tersebut boleh digunakan oleh